Hari terakhir aku jalan-jalan melawat di tempat-tempat bersejarah di Banda Neira. Sambungan pengembaraan di Banda Neira part yang ke-6. Pagi hari terakhir di sini dimulai dengan sarapan pagi di depan view Gunung Banda yang sangat-sangat tenang. Mak-mak sentosa sejahtera. Menu pagi ni aku makan nasi kuning, ikan goreng dan telur dadah yang panjang. Sangat enak sekali, 2 kali 3 kali rasanya. Tapi cuaca hari ni pun dah start hujan renyai, mendung. Harapnya tak lebat sangat lah nak keluar jalan-jalan, cok. Habis je sarapan, kita orang pun start gerak jalan-jalan dekat pasar yang betul-betul dengan homestay kita orang ni. Tengok-tengoklah jualan macam-macam, ada baju seluar, ibu-ibu jual ikan. Tengok ni sian si putih ni tengah tunggu makanannya. Harapnya dapatlah di ikan percuma. Lepas tu aku dengan geng-geng semua jalan bergerak menuju ke salah satu tempat bersejarah di sini, iaitu namanya Benteng Nassau. Sampai je dah ada 3 orang member aku dah start panjat dekat atas pintu gerbang tu. Memang cepat sangat diorang ni, si Tommy, Parmin dengan Purkon. Ada orang tak sekali dengan kita orang, dia tak awal. Untuk makluman semua, Benteng Nassau ni merupakan benteng pertama yang dibina waktu Belanda sampai dekat Banda Neira ni sekitar tahun 1600 gitu. Cok, bapak lama sesangat. Sudah berapa keturunan aku dah ni, goblok. Dalam ni serius memang betul-betul luas sekali, macam padang bola sepak dah rasanya, boleh buat stadium mungkin. Dan ini merupakan view daripada atas, penuh dengan rumput kehijauan. Semat kan? Okey, sudah cukup sudah. Time ni kita orang bergerak ke tempat yang seterusnya. And masa kita orang berjalan tu berpeluang melihat upacara menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia di Banda Neira. Ada aktiviti kawat kaki juga, menaikkan bendera Indonesia. Memang sangat-sangat beruntung tau. Tapi sumpah ni adik ni memang relax sekali, 2 kali 3 kali pakai slipper je, cok, kering je hati dia macam weh. Sambil-sambil perkena ais buah. Time ni pun memang syahdu malam sodap. Seterusnya kami pergi melawat ke rumah pengasingan Bung Hatta, antara salah satu bangunan bersejarah di Banda Neira ni lah. Kenapa namanya rumah pengasingan? Disebabkan di sinilah Bung Hatta, seorang tokoh politik Indonesia, ditahan, diasingkan sekitar tahun 1936 gitu. Masuk-masuk je dalam ni, bersumpah vibe klasik cerita Piramli antara 2 darjat, cok. Kerusi, meja, almari, office semua memang benda yang lama-lama barang rare semua ni macam weh. Lepas tu kat sini juga ada tempat Bung Hatta mengajar di sekolah sendiri gitu untuk warga tempatan lah. Ada siap papan hitam lagi tu. Time ni aku nak try masuk meja kerusi dia ni. Tapi masalahnya kecil sangat, cok, tak muat perut aku, goblok. Dalam setengah jam kita orang pusing-pusing dalam rumah ni. Lepas tu on the way pulang untuk solat Jumaat. Masa ni kita orang jalan kaki je sebab pulau Banda Neira ni memang betul-betul kecil tau. Jogging dalam 2 jam kau boleh pusing keliling habis dah. And then masa ni kita orang pun singgah untuk minum-minum, beli cendol dekat Banda Neira. Aku pun time ni nak rasa jugalah macam mana kan, sama ke tak macam kat Malaysia punya cendol. Lepas try bagi aku, cuma yang lain dia gula Melaka, dia rasa pelik sikit. Mungkin disebabkan bukan berasal daripada Melaka barangkali kan. Waktu tengah hari pula kita orang yang lelaki-lelaki ni semua pergi menunaikan solat Jumaat di sini. Alhamdulillah dapat rasa pengalaman bersama orang-orang kampung di sinilah. Masjidnya sangat besar dan selesa sekali, 2 kali 3 kali, cok. And pas ni sebelum balik kita orang akan